Dalam kelaporan AJTV Ifes SK Ayer Baloi, di mana pada malam Sabtu 14 Jun tahun 2025, warga Ayer Baloi menyertai program yang penuh dengan ilmu dan keterujaan Night Under the Stars. Program ini dianjurkan oleh Fakulti Alam Bina dan UKO Universiti Teknologi Malaysia UTM dengan kerjasama Masjid Jamek Ayer Baloi. Malam itu, selepas solat Isyak berjemaah, para peserta berpeluang melihat keajaiban langit dengan teleskop yang disediakan, memerhatikan bulan terang serta bintang-bintang yang menghiasi angkasa malam. Satu lagi aktiviti menarik adalah penggunaan aplikasi Sea View. Dengan hanya menghala telefon pintar ke langit, peserta dapat melihat buruj dan planet yang muncul secara langsung di skrin telefon mereka. Aplikasi ini memudahkan mereka mengenali objek langit seperti Orion, Scorpius dan Ursa Major. Pada malam tersebut, seorang pelajar sarjana dari IRID, Muhammad Irfan bin Muhammad Ibrahim, turut memperkenalkan teknologi canggih ciptaannya sistem realiti maya VR. Teknologi ini yang dinamakan Interactive Virtual Astronomy Module for Enhanced Experiential Learning memberi pengalaman belajar astronomi yang lebih mendalam dan imersif. Okey, dalam saya punya projek ini adalah satu konsep saya panggilnya museum. Dia macam ala petroscience ataupun pusat sains negara. So, tapi dalam alam virtual reality lah, alam maya. Projek-projek yang saya ni, dia tujuan dia untuk nak menambah baikkan pemahaman ilmu astronomi dengan menggunakan modul alam maya. So pada masa sama dia dapat sebab kita perasan kan ilmu astronomi ni semakin dilupakan dan mungkin akan terconfusekan lah dengan ilmu astrologi lain daripada bidang sebenarnya. Astrologi dengan astronomi berbeza kan? Memang jauh beza. Dan dua-dua tu mereka dia boleh terconfuse lah antara sama-sama yang lain. Astrologi tu dengan saya punya projek sarjana muda ni, saya nak menerapkan ilmu astronomi pada sekolah-sekolah, nak jadikan sebagai satu learning material ataupun education aid lah. Macam kalau dulu kita guna slide ataupun guna PowerPoint, sekarang ni saya nak testkan kegunaan teknologi ni kalau boleh jadikan tak sebagai satu bahan membantu pengajaran dalam kelas. Selain itu, pengarah program Night Under the Stars, Encik Akmal Nizam bin Zuhairun, turut memberikan ulasan tentang penggunaan alat theodolit, sebuah alat yang biasanya digunakan untuk ukur bangunan. Malam itu, alat tersebut digunakan untuk memerhati bulan terang yang sedang viral di kalangan komuniti. Setelah sesi pencerapan dan teknologi berinteraktif selesai, program ditutup dengan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat. Warga Ayer Baloi pulang dengan kenangan indah dan ilmu baru yang tidak ternilai. Every moment with you feels just right. Whisper